Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Daniel Ashraf bin Mat Asroni dari kelas 4A dan dari kru TVPSS ingin melaporkan interview pelajar yang memberikan sumbangan kepada sekolah. Jom sama-sama kita saksikan. Hai, saya Koyun Zikri Qaib bin Sabudin dari kelas 4 Al-Abbas. Boleh kongsikan tak sukan apa yang anda ceburi dan sejak bila anda mula aktif? Boleh, saya aktif dalam sukan olahraga sejak darjah 6 dan mewakili sekolah sejak tingkatan 1. Bagaimana anda menyesuaikan masa antara pelajaran dan sukan? Saya susun jadual harian dan gunakan masa lapang sebaik mungkin. Saya juga terima sokongan daripada guru dan rakan-rakan saya. Apakah pencapaian tertinggi anda setakat ini? Saya pernah mewakili dalam MSSP dan membantu pasukan daerah mencapai tempat pertama dalam kejohanan MSSP. Siapakah yang paling memberi semangat kepada anda dalam bidang sukan? Ibu bapa dan jurulatih saya sentiasa memberikan dorongan terutama ketika saya hilang motivasi. Apakah cabaran yang paling besar yang pernah anda hadapi dalam bidang sukan? Saya pernah mengalami kecederaan semasa pertandingan, tetapi saya tidak putus asa dan teruskan fisioterapi hingga pulih. Bagaimana perlibatan anda dalam sukan membantu membentuk disiplin diri anda? Melalui latihan yang konsisten dan kepatuhan terhadap arahan jurulatih, saya belajar untuk lebih berdisiplin dan bertanggungjawab dalam semua aspek kehidupan. Siapakah idola anda dalam bidang sukan ni? Idola saya dalam sukan olahraga ni ialah Muhammad Azim bin Muhammad Fahmi. Beliau merupakan atlet olahraga negara. Apakah pencapaian yang paling anda banggakan semasa anda mewakili sekolah dalam bidang sukan? Pencapaian yang paling membanggakan saya ialah ketika memenangi kejuaraan peringkat negeri. Itu kerana hasil usaha berpasukan dan latihan berbulan-bulan. Apakah harapan anda terhadap bakat sukan di sekolah kita? Saya harap sekolah terus beri sokongan kepada pelajar yang berbakat supaya mereka boleh pergi lebih jauh. Mungkin boleh sampai ke peringkat kebangsaan. Apakah nasihat anda kepada pelajar lain yang ingin berjaya dalam bidang sukan? Jangan mudah berputus asa. Kejayaan dalam sukan ni memerlukan usaha yang berterusan, semangat juang dan juga perlu sanggup berkorban masa dan tenaga. Apakah harapan awak untuk masa depan yang anda akan lalui nanti? Masa depan saya dalam bidang, terutamanya bidang olahraga ni, saya berazam untuk menjadi seorang guru ataupun jurulatih dalam bidang olahraga ini. Saya ingin mendidik apa yang pelajar-pelajar saya dari apa yang saya pelajari dahulu. Sekian sahaja laporan kami pada hari ini. Saya Muhammad Daniel Ashraf bin Mat Asroni dan rakan sekumpulan saya yang telah menjadi juru kamera Syafira Alia. Dan tidak lupa juga kepada bintang tetamu kami iaitu Koyun Zikri UKS. Teruskan kesetiaan anda bersama TVPSS Separatu dan jangan lupa juga subscribe, like dan share pada channel YouTube kami. Jumpa lagi pada video akan datang. Sekian sahaja pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.